Okey Tuan, saya ada sedikit lagi nak mengupaskan isu dalam kita punya podcast ni. Saya pun kagum dengan Tuan. Macam mana Tuan boleh ingat tarikh, bila waktunya. Itu saya kagum. Kalau ada setengah tu dengan sejarah, tak boleh ingat tarikh, tak ingat tahun. Macam mana Tuan? Boleh nak minta tips sikit untuk penonton kita lah. Okey, apa-apa benda yang kita nak buat ni, kita kena dulukan dengan agama kita. Kalau kita nak menceritakan orang hebat, menceritakan tarikh orang, ceritakan manusia, kita mesti kena tahu cerita manusia agung. Siapa dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun tak banyak, tapi kita dulukan ni. Nak membaca buku, bacalah Quran dulu. Ya. Nak mencerita sejarah, kita kena tahu sejarah Rasulullah. Bila dia lahir, kan? Dia berawal tahun Gajah 570 Masihi. Lepas tu macam mana perjalanan hidup dia, bila 2 bulan dalam kandungan ayah dia wafat. Lepas tu 6 tahun dia dah membesar, ibu dia wafat, dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. 8 tahun umur dia, Datuk Abdul Muttalib pula wafat, dibela oleh pak saudaranya Abu Talib. Dan sejarah perjalanan berdakwah 13 tahun di Mekah, hanya 200 orang yang ni waktu berhijrah, waktu umur dia 53 tahun, berhijrah ke Madinah. Jadi setidak-tidaknya kita ada pengetahuan kita tahu bila, masa, apa semua dengan yang kata idola agung kita ni. Jadi bila itu barakah, ilmu kita ni barakah. Bila kita selawat pun, sekali kita selawat, Allah selawat pada kita 10 kali. Jadi maksudnya itu yang saya buat. Orang memang banyak tadi saya kata tu. Sebab tu kita boleh tahu 10 Ogos 1511 betul lah. Portugis ambil Kota Melaka sehingga 1641 sehingga lah 1824 kita tengok Belanda 1786 British dah masuk, membawa pada perjanjian Pangku 20 Januari 1874. Terus terzahirnya sebagai residen pertama, negeri Selat terbentuk, lepas tu negeri Persekutuan terbentuk. Jadi ni dikatakan bila kita memulakan dengan satu orang sejarah keislaman ni, maka mudahlah untuk nak mengingatkan benda-benda yang lain. Kita baca Al-Quran dulu, mudahlah kita nak baca yang lain. Alhamdulillah. Itulah dia tip-tip ya untuk mengingat ya. Kalau saya Tuan mentalaah buku banyak mana pun, hari ni pandang, besok lupa, hari ni pandang, dalam masa sebulan barulah, itu pun sikit Tuan. Tapi lepas ni kita akan ikutlah ya Adik Nurin, tip Tuan kita, insyaAllah. Jadi belajar tu akan menjadi senang dan mudah lah, insyaAllah. Okey Tuan, saya nak bertanya kepada Adik Nurin tadi satu hari nanti, apa cita-cita adik dah besar nanti? Adakah nak masuk Angkatan Tentera Malaysia ataupun apa-apa sajalah yang beruniform? Terangkan kepada penonton. Kalau boleh lah, kalau kena izin, Nurin nak teringat jadi ATM Angkatan Tentera Malaysia. Angkatan Tentera Malaysia, Alhamdulillah. Semangat tu memang perlu. Semangat. Alhamdulillah. Okey, lagi Dek. Yang di luar sana, sebaya adik join Angkatan Tentera Malaysia satu hari nanti. Tak kira lah join Angkatan Tentera Malaysia satu hari nanti, unit beruniform, tak kisah. Jadi semangat tu supaya yang sebaya adik ni akan cintakan sejarah patriotik. Terangkan kepada penonton. Kita kena menunjukkan semangat tu untuk memiliki diri yang kuat dan perlu meminat dalam bidang sejarah. Alhamdulillah. Bila tahu sejarah, kita tahu asal usul kita. Okey Tuan. Bila kita tahu asal usul kita tahu siapa kita. Gitu. Alhamdulillah. Itulah podcast pada kita hari ini tentang penubuhan Muzium Tentera Darat, yang mana pengunjung-pengunjung yang belum mengunjungi lagi Muzium Tentera Darat ni,
bolehlah Ya. datang kemari, kita boleh melihat sendiri ya tuan. Ya. Kita dapat pegang, kita pegang, dapat lihat, rasai, rasa, menjiwai. Baru semangat akan ada. Ya, tuan boleh terangkan sepatah dua kata kepada penonton kita yang di sana. Okey, pada mereka yang belum lagi datang ke Bumi Darat ni, sangat rugi kalau tak datang. Kenapa? Kalau kadang tengok di luar, jangan kita selalu orang kata tengok luar ni macam tak ada benda. Ya. Jadi kita kenal di luar, kenal di dalam, tahu kita akan timbul satu semangat. Semangat juang. Kenapa? Kerana bila kita tahu berapa tahun negara kita ni dijajah. Entahlah, kalau datang di darat ni, kita tahu daripada mula dijajah sehinggalah kita merdeka. 446 tahun kita dijajah dengan 4 penjajahan. Portugis, Belanda, British, Jepun dan kembali pada British balik. Sehinggalah 5 Ogos 1957 kita menandatangani kemerdekaan dan kita telah menzahirkan kemerdekaan itu pada 31 Ogos 1957. Jadi kalau kita tidak pergi muzium, kita tak tahu berapa tahun kita ni dijajah. Kita ingat kita dijajah sikit. Ramai yang kata-kata datang tidak boleh nak jawab berapa tahun kita dijajah. Kerana mereka tidak ada dalam pengetahuan mereka. Kerana mereka tidak ambil tahu. Kerana mereka tidak datang di satu tempat yang mereka boleh tahu. Jadi bila dia tahu, baru dia tahu bahawa kita ni baru merdeka hanya berapa tahun saja. Ya, betul. Dan kita dijajah lama. Jadi itu diri. Bila kita datang, baru kita akan merasa bahawa inilah tanah kita di mana bumi dipijak. Di situ langit kita junjung, sejarah jangan dilupakan kerana sejarah akan beritahu asal usul kita. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dan setakat ini saja podcast hari ini, iaitu tentang penubuhannya Muzium Tentera Darat, tempat bersejarah, tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula di negara kita. Betul tuan? Betul. Alhamdulillah. Betul. Okey, kita jumpa lagi di lain episod podcast yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban.